Dia pun teringin tapi tak berani lah. Tak berani tak payahlah kan. Oi, yang ramai dengar ni tu dia. Tengok, tutup terus slowkan YouTube malam ni takut isteri terdengar. Gaji 20,000. Bini ada. Tapi kalau Mike gaji berapa? 670. Bini berapa nak menikah? Ni selama bini dia nak bagi nafkah mana? Dia pakai duit dia sendiri. Yang tu kita tak bagilah. Nak makan pun tak ada. Nak menikah ni nak bayar mana? Tapi kalau Mike gaji 40,000, 50,000, 30,000 atau berbelas ribu, dia nak menikah. Takkan nak kata tak boleh menikah pula. Kalau ni Mufti Perlis ni tak kesian kat bini-bini, tidak berpihak pada wanita, hak nak menikah dengan dia tu pun wanita juga. Saya tahu semua wanita memang cemburu tabiat wanita. Tanda dia sayang. Kan kita tak kutuk wanita yang cemburu tu. Tapi dia tu nak menikah dua, hak duk ada ni pun aku duk bagi bantuan bini. Maib duk bagi duit makan bini dia. Kita pun main habang nak menikah apa? Yang ni anak nak pergi sekolah pun duit tak ada. Padahal lah kan. Tapi kita tak boleh kata dia nak menikah dua pasal apa? Bini hak pertama tu lawa. Han duk kalut bini dia lawa pasal apa? Kalau betul-betul nak tiru Nabi, kahwin wanita yang tak lawa. Main mana kata tiru Nabi kahwin wanita yang tak lawa ni? Nabi kahwin dengan wanita yang mana memang tak ada apa-apa. Nabi kahwin kuatkan kabilah, kuatkan perjuangan. Ada di isteri Nabi cemburu, Aisyah cemburu. Tak apa. Mesti ada cemburu. Ada orang tak setuju, tak apa. Tapi kita tak boleh kata tak boleh.